Masjid ni kena pegang. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dihormati Imam Masjid, Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bawa kita semua dalam majlis ni. Dalam hidup kita, untuk kita sebut nama Allah, walaupun sekali, satu nikmat Allah yang sangat besar. Kita mungkin dah biasa sebut nama Allah, kita pun dah biasa dengan nama Allah. Tapi untuk sebut nama Allah walaupun sekali, takkan dapat kita ucapkan melainkan dengan taufik daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sangat sayang kita, lebih daripada siapa-siapa pun. Dia cinta kita lebih daripada sesiapa pun dalam dunia ini. Dia kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Dia jaga kita daripada dulu sehingga hari ini. Dia yang bawa kita untuk datang ke dalam masjid ni. Kalau dia tak bawa kita datang sini, kita semua pun tak ada kat sini. Termasuklah yang bercakap ni. Allah yang bawa saya dan kita semua datang ke sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita bersyukur kepada Allah bila dia bawa kita datang untuk menyebut nama dia. Pakcik Nabi SAW, Abu Talib, dia sangat baik. Dia banyak bantu Nabi dalam buat dakwah siang malam. Satu hari Nabi SAW balik rumah, Abu Talib kata, "Wahai Muhammad, tadi datang pakcik-pakcik kamu, bukan orang lain. Pembesar Quraisy, pakcik-pakcik kamu, bukan orang lain." Dia kata, "Kalau kamu buat dakwah ni supaya kamu dapat wanita, dia akan kumpulkan semua wanita yang cantik dan beri kepada kamu. Kalau kamu buat dakwah ni sebabkan kamu nak kaya, dia akan kumpulkan seluruh harta di seluruh Mekah dan beri kepada kamu. Kalau kamu buat dakwah ni sebab kamu nak kuasa, dia akan ambil kamu dan jadikan raja di kalangan mereka. Wahai Muhammad, kalau kamu buat dakwah ni sebab mungkin kamu sakit, mereka akan cari tabib untuk ubat kamu. Wahai Muhammad, mereka berkeras supaya kamu hentikan dakwah ni." Nabi SAW terus menangis. Siang malam dia berdakwah, berusaha siang malam. Boleh orang sangka dia buat dakwah sebab nakkan kuasa. Boleh orang fikir dia buat dakwah sebabkan nakkan kemasyhuran, sebab nakkan wanita dunia. Kata Nabi, "Wahai pakcikku, apa lagi mereka boleh buat? Apa lagi mereka boleh buat? Andai mereka boleh ambil matahari letak di tangan kanan aku, bulan mereka ambil letak tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, tak sekali-kali. Sama ada Islam ni tersebar atau aku mati dalam menyebarkan agama." Nabi sedih sebab yang cakap tu Abu Talib. Abu Talib ni, Nabi sedih Khadijah meninggal, Nabi sedih Abu Talib meninggal. Tapi Nabi lagi sedih bila Abu Talib meninggal. Nabi sangat sedih Khadijah meninggal, tapi Nabi lagi sedih bila Abu Talib meninggal. Sebab Abu Talib sama-sama bantu dakwah Nabi SAW. Abu Talib baik, dia banyak tolong Nabi, tapi dia mati tanpa dapat mengaku walaupun sekali dalam hidup dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalimah yang kita ucap, kalimah syahadah, dia lebih mahal daripada segala kalimah dalam dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan kalimah yang kecil. Allah yang masukkan dalam hati tuan-puan sekalian. Allah yang masukkan dalam hati anak-anak yang kita sayang. Allah yang masukkan dalam hati mak ayah yang kita sayang. Kalimah ni lebih berharga daripada segala perkara dalam dunia. Sebab tu Nabi beritahu pada siapa-siapa pun, jahat mana dia, teruk mana hidup dia, sedih mana hidup dia, susah mana hidup dia, Nabi kata, "Nak tak aku beritahu kamu satu kalimah?
Dengan kalimah ini kamu akan bahagia, berjaya, selamat di dunia dan akhirat. Orang tak faham. Dia fikir dia dah usaha macam-macam jalan. Nabi kata cuma satu kalimah, dengan kalimah ini kamu akan selamat dunia dan akhirat. Nabi tak pernah tipu siapa-siapa. Nabi kata cuma satu kalimah. Apa kalimah tu? Yang kita ucap kalimah syahadat. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebab tu dalam hidup kita ni kita bersyukur kita dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Abu Talib mati tanpa kenal Allah sebagai Tuhan. Perempuan depan saya ialah manusia yang paling bertuah atas dunia ini, sebab kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Menyebut nama dia ialah satu nikmat yang sangat besar. Menyebut nama Allah satu nikmat Allah yang sangat besar. Mendengar nama dia juga satu nikmat Allah yang sangat besar. Untuk tu lihatlah keluarga yang kita sayangi, isteri, suami, anak-anak, dengan rasa ya Allah, terima kasih sebab beri anak saya dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Sedangkan Kau biarkan Rasul yang kami cintai, sayangi, berdakwah siang dan malam. Keluar pagi baju putih bersih, balik petang baju kotor, tak kenal Nabi. Nabi ni orang paling mulia dalam dunia. Daripada Adam sampai kiamat, tak ada mana-mana manusia mulia macam Rasulullah SAW. Dia bukan manusia macam kita. Dia kekasih Allah. Dia manusia ada dua tangan, dua kaki, dua mata, satu hati besar penumbuk ni sama. Tapi dia manusia sangat disayangi oleh Allah. Semua kitab-kitab dulu, daripada Nabi Adam, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi-Nabi dulu, mereka semua tahu, dan kitab-kitab besar Nabi dulu, mereka semua tahu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu pasal Nabi. Dia manusia yang paling mulia. Tapi kerana usaha dakwah ini, dia telah dihina, dia telah disusahkan, dia telah direndahkan. Dia keluar pagi baju putih setiap hari, balik petang baju kotor. Orang tak kenal Nabi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dalam Sahih Muslim, dia sujud, dia tak angkat kepala, dia sujud lama, dia nangis. Dia bukan nangis biasa, dia benar-benar menangis. Dia sorang-sorang nak buat dakwah, tapi nak sampai ke agama pada semua manusia dalam dunia. Manusia ni tak faham agama, manusia tak kenal Tuhan, masih hidup Nabi singkat, tapi tanggungjawab agama ni pada semua manusia. Hati Nabi ingin semua manusia sampai kiamat dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Hati Nabi nak kita semua dapat masuk syurga. Hati Nabi nak anak isteri kita masuk syurga. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jangan satu orang pun masuk neraka. Hati Nabi nak semua orang, dia kulit putih, dia kulit hitam, dia Arab, dia bukan Arab, dia pandai atau dia bodoh, walaupun anak-anak yang dihalau oleh mak ayah dia daripada rumah sendiri, anak-anak ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mereka bahagia dan masuk syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, anak-anak kita kan, sedang anak-anak kita tadi kita dengar anak kita boleh mengaji Quran, boleh sembahyang, pergi sekolah agama. Kadang-kadang kita balik rumah, anak-anak datang suap makanan kat mulut kita, ambil makanan suap kat mulut kita, ambil air bagi kita minum. Tapi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari dia sapu darah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dakwah satu kemah. Masuk kemah tu dia tercampak keluar, masuk kemah lain tercampak keluar. Dalam kisah yang lain pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kemah halau Nabi. Ini musim haji kan. Dulu-dulu haji ni manusia berkumpul dan mereka pakat-pakat orang Islam, dan mereka bertebaran ke seluruh dunia untuk hidup ke Islam. Mana-mana dalam peta dunia, mana negara belum Islam, selepas musim haji, dulu-dulu jemaah orang Islam akan dihantar kepada negara yang belum Islam untuk Islamkan mereka. Dulu-dulu. Sekarang tak ada suasana seperti ini lagi. Tak ada suasana seperti ini. Bahkan orang nak nasihat anak tu pun dah tak reti macam mana nak nasihat. Ada orang kahwin berpuluh-puluh tahun dengan isteri, tak pernah cakap pun yang Allah sayang kita. Siang malam dia jaga kita, dia pagi dulu sampai hari ini. Nak cakap Allah baik pun tak pernah dalam rumah tangga. Kahwin lama-lama, dalam tak tahu nak cakap apa dah, senyap dah, tak tahu nak cakap apa. Dua-dua diam, tak tahu nak cakap. Balik ke kampung berjam-jam senyap je. Duduk dengan anak berjam-jam senyap je. Duduk dengan keluarga berjam-jam senyap je. Tak tahu nak cakap apa dah. Dah habis modal nak cakap. Tapi tak pernah beritahu anak kita, alo, Allah sayang kita. Beritahu kat anak kita, Allah sayang kita. Beritahu anak kita, Allah sayang kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah SAW masuk kemah, last kali satu kemah terima dakwah Nabi SAW.
Nabi punya gembira, kita kalau kena halau sekali je dah sedih, bukan main lagi. Saya lah, kena halau sedih rasa. Sayu hati, teringat orang halau. Nabi SAW pergi kemah tu, semua tolak, satu kemah terima. Nabi punya gembira, kemah tu terima Nabi SAW. Nabi seronok. Dia kata, Muhammad, wahai Rasulullah, kami nak bawa kamu balik kampung kami, dakwah orang kampung kami. Nabi gembira. Tapi sekejap-sekejap kami nak mesyuarat dengan ketua kaum kami. Tiba-tiba ketua kaum datang. Bila ketua kaum datang, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kamu Muhammad, nama Muhammad, kamu maaf, dia kata berambus daripada sini, keluar daripada sini. Kami tak nak tengok muka kamu. Kalau kamu bukan kerana anak buah aku dah janji, sekarang aku pukul kamu, aku bunuh kamu. Tapi sebab dia dah berjanji, baik kamu pergi sebelum aku apa-apakan kamu. Dia pun keluar daripada kemah. Dia nak balik dah, naik unta, bawa naik unta. Orang kaum tadi ramai-ramai datang cucuk unta Nabi SAW. Unta tu bergerak ke depan, Nabi SAW terlentang ke belakang. Datang beberapa orang telah ambil pasir, tabur kat kepala Nabi SAW. Datang beberapa orang telah tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Tarik baju Nabi sampai koyak. Datang beberapa orang telah ludah wajah Nabi. Nabi balik terhuyung hayang. Tuan-tuan tahu tak siapa yang kena ludah ni? Inilah kekasih Allah. Tuan-tuan tahu tak siapa yang debu kena letak atas kepala ni? Dia kekasih Allah. Ini bukan cerita-cerita, bukan kisah-kisah macam kita selalu dengar, kita tengok. Ini benar-benar berlaku pada seorang manusia yang benar-benar disayangi oleh Allah SWT. Apa jadi? Dia balik terhuyung hayang, lemah. Tiba-tiba datang Zainab. Dia kata, ya Rasulullah. Datang Zainab. Dia kata, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Zainab nangis. Anak baru, Zainab ni masa Nabi buat dakwah, lebih kurang umur dia 10 tahun. 10 tahun dia Nabi buat dakwah. 10 tahun tapi dia banyak tolong Nabi. Tuan-puan kita semua terhutang budi dengan Zainab radhiyallahu anha. Anak-anak kita semua kena kenal siapa dia Zainab. Dalam Hayatul Sahabah, dia wanita yang sangat cantik. Dia wanita yang sangat cantik. Dia kata, ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Kata Nabi, wahai Zainab, wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini. Dengarlah baik-baik. Dengarlah baik-baik. Islam ini akan sampai kepada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau rumah mereka di kampung. Wahai anakku, dengar baik-baik. Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau rumah mereka di kampung. Wahai anakku, dengar ni baik-baik. Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau rumah mereka di kampung. Siapa rumah di bandar? Siapa rumah di kampung? Di kampung mak ayah yang kita sayangi. Di bandar, kita-kita semua ni, anak-anak kita yang kita sayangi. Anak-anak keluarga kita dapat kenal Allah. Anak-anak kerana pengorbanan dan tangisan anak-anak Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu bawa dalam keluarga kita ni, kehidupan masyarakat kita, mengenal Allah sebagai Tuhan. Mengenal Allah sebagai Tuhan. Sebab tu Rasulullah SAW, rumah Nabi ni kecil, sempit. Bila Rasulullah SAW nak masuk rumah, Nabi SAW kena tunduk, rumah kecil. Tapi daripada rumah yang kecil, sempit, gelap ni, masa Nabi nak wafat, Aisyah fikir nak cari minyak, nak hidupkan pelita. Tapi dia kata, kalau ada minyak, baik diguna untuk masak. Minyak untuk masak pun tak ada, macam mana minyak untuk hidupkan pelita? Daripada Khamis sampai Sabtu Nabi sakit, dan daripada Khamis sampai Isnin Nabi sakit. Khamis Isyak sampai Isnin subuh. Sahabat tak berhenti datang rumah Nabi SAW ziarah. Dalam keadaan rumah Nabi SAW dalam keadaan bergelap. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada rumah yang kecil gelap ni, cahaya telah sampai dalam rumah tangga kita semua. Sebab tu bawalah sunnah Nabi SAW dalam kehidupan keluarga kita. Bawa sunnah Nabi dalam kehidupan keluarga kita. Bayangkan kalau ketua jemaah saya ada ceritakan satu kisah. Masa perang Uhud, Nabi SAW suruh duduk atas bukit, suruh tunggu atas bukit, jangan turun. Tapi apa jadi? Sahabat turun, ada yang duduk atas bukit, dia turun, dan musuh datang daripada atas telah serang orang Islam. 70 sahabat mati syahid. Sahabat mati dalam keadaan susah. Ada sahabat dia bawa guni, anak sahabat, dia kutip mayat bapaknya, dicari mayat bapak, bersepai-sepai. Hamzah radhiyallahu anhu Nabi sayangi, mati dalam Uhud. Nabi SAW diserang musuh. Musuh nampak Nabi, tak berhenti serang Nabi.
Nabi kata, manakah jiran-jiran aku? Sahabat datang tolong. Ada beberapa sahabat tolong, semua mati syahid. Sehingga Nabi SAW dia kena pukul. Nabi pakai topi besi. Dia terhentak topi besi tu, dia terkepit, muka Nabi SAW berdarah, gigi patah. Sampai Nabi SAW pingsan. Orang tak berhenti serang Nabi. Kerana sahabat tak dengar satu je arahan Nabi ketika perang. Genting, saat yang panik, genting, perang. Apa jadi? 70 sahabat mati syahid. Semua takdir Allah SWT. Tapi tetap diceritakan kerana kesilapan sahabat. Untuk jadi pengajaran kita, Allah silapkan mereka. Allah ajar kita apa dia? Kerana satu, arahan Nabi mereka tak ikut ketika perang. Apa jadi? Islam jadi, peperangan tu jadi kucak-kacir. Tuan-tuan bayangkan hari ini berapa banyak sunnah Nabi SAW telah hilang daripada rumah tangga kita. Bahkan anak kita tak kenal pun siapa Nabi SAW. Pernah tak anak-anak kita tengah malam kejut kita, ayah, kakak rindu kat Zainab. Sian Zainab kan, umur 10 tahun dah orang buat macam-macam kat dia. Pernah tak isteri tuan-tuan tengah malam kejut, bang, sian Khadijah, nak kahwin dengan Nabi kaya, tapi kerana Islam nak sampai kat kita, Khadijah meninggal baju bertampar-tampar. Pernah tak kita isteri suami cakap pasal agama dalam keluarga? Pernah tak nangis kata abang, dulu Nabi nak suruh dunia Islam. Zaman Nabi Islam berkembang, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Zaman kita Islam dah tak berkembang dah. Hari-hari kita tengok orang mati tanpa agama dan kita sedang ketawa berdekah-dekah. Hari-hari orang mati tanpa Islam. Tadi saya baca, tengah baca Quran, baca ayat sebelum juz 9 tu, ayat penghuni syurga, penghuni neraka kata pada penghuni syurga, banyak makanan minuman kamu, berilah sedikit kepada kami, berilah sedikit kepada kami. Banyak makanan kamu melimpah ruah ni, beri sedikit pada kami. Maka ahli syurga kata, pada hari ini Allah telah haramkan makanan dan semua minuman dari dalam syurga ni untuk kamu. Pada hari ini untuk orang kafir, Allah telah haramkan semua makanan dan Allah telah haramkan semua minuman. Kita kalau tengok orang tak makan minum, kita kesian dia. Orang mati tak makan. Nabi kata kita tidur kenyang, jiran lapar, Allah tanya kita di akhirat. Kita kenyang, jiran lapar, Allah tanya kita ke akhirat. Satu miskin datang pada kita, kita biar dia berlalu tanpa dapat sesuatu, Allah, kita tak akan masuk syurga sampai kita jawab, kenapa susah sangat nak bagi orang tu makan, takkan dapat masuk syurga. Sehingga kita jawab, kenapa tak bagi dia makan, dia lapar. Sama kalau orang kata dia lapar. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi mati tanpa makan dan minum tak jadi sebab untuk masuk neraka. Tapi mati tanpa iman, seseorang tu akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Betapa banyak keluarga kat luar sana, ataupun keluarga kita sendiri yang belum kenal Allah sebagai Tuhan. Ada yang Islam tapi sebut nama Allah tak rasa apa-apa. Waktu solat tak jaga solat, tinggalkan solat. Untuk tuan-tuan sekalian, belajar rasa sayang pada keluarga kita. Bangunkan keluarga kita dengan Islam. Bangunkan anak keluarga kita dengan Islam. Sayang keluarga. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, siapa nak rumah dia dekat rumah aku dalam syurga? Siapa tuan-tuan nak rumah dekat dengan rumah Nabi dalam syurga? Angkat tangan. Siapa nak? Kalau raja tanya, siapa nak sebuah rumah sebelah istana saya? Siapa cepat angkat tangan, dia dapat. Mesti semua rebut-rebut kan. Termasuk saya pun tinggalkan mic ni. Tapi kalau Allah yang Nabi SAW tanya sahabat, siapa nak rumah dia dekat dengan rumah aku dalam syurga? Kata Nabi, orang yang rumah dia dekat dengan rumah aku dalam syurga ialah orang yang rumah dia dekat dengan rumah aku dalam syurga ialah orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, dan orang yang buat baik terhadap isteri dia. Kemuncak takwa ialah akhlak, dan kemuncak akhlak apa dia? Buat baik terhadap isteri, buat baik terhadap suami, pasangan hidup kita. Buat baik terhadap isteri. Nabi sebut buat baik terhadap isteri. Sebab tu kita nak berusaha bawa dalam rumah tangga kita semua, kena hidupkan amalan Quran dan hadis Nabi SAW. Ada satu waktu, pilih waktu tetap, hidupkan amalan taklim. Dalam amalan taklim ni ada 5 perkara kita kena buat. Pertama, dalam taklim ni kita wujudkan halqah tajwid. Kita kahwin lama-lama tapi tak pernah dengar pun Fatihah isteri kita, tak pernah dengar pun Quran isteri kita, tak pernah dengar dia baca Quran. 15 tahun kahwin, tak pernah cek Fatihah dia. Jadi paling kurang setiap hari cek. Contoh hari ni cek Fatihah, cek Fatihah isteri, Fatihah anak, Fatihah ni, cek Fatihah. Halqah tajwid. Lain kali pilih surah lain. Dah hebat dah, Al-Baqarah pula kita cek kan. Al-Baqarah pula cek hafal. Bapak baca, isteri baca, anak baca.
Kalau tak pun paling kurang setiap hari Fatihah, esok Qul Huwallah, esok surah Qul A'udzu Binnas, Falaq, Alam Tarakai. Cek surah keluarga kita beberapa minit. Kemudian dalam keluarga kita hidupkan amalan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan amalan bacaan hadis. Hadis ni ada nur, ada cahaya. Tuan-tuan buat dalam rumah. Kalau tuan-tuan buat dalam masa 4 bulan tak berubah, jumpa saya tanpa muka saya kuat-kuat. Tapi saya cek lah, kalau banyak tinggal saya tampal semula. Siapa niat nak buat taklim kat rumah setiap hari, angkat tangan. Setiap hari buat taklim, bagus orang sini kan, angkat tangan semua sekali. Hidupkan amalan taklim. Amalan taklim ni besar. Amalan taklim ni besar. Amalan taklim ni sangat besar. Tuan-tuan perempuan, buat rahmat Allah datang dalam keluarga kita. Bagi dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan hadis Nabi. Ketiga, dalam rumah wujudkan suasana muzakarah sifat-sifat sahabat. Cita-cita sahabat dalam keluarga. Cita sahabat. Anak kita biar sebut je Sa'ad Abu Waqqas, kenal siapa. Cerita je sahabat, boleh cerita siapa tu sahabat. Wujudkan suasana cita sifat sahabat. Keempat, dalam rumah ni hidupkan, letakkan seluruh dunia ni depan mata kita. Sediakan anak-anak kita untuk buat dakwah seluruh dunia. Beritahu keadaan agama di dunia, mana-mana negara. Contoh, ada jemaah daripada Malaysia, dia pergi berdakwah sampai ke Brazil. Sampai kat Brazil, apa jadi? Sampai di sana, dia orang sembahyang. Daripada Malaysia baru ni pergi kan, pergi sana sembahyang. Bila sembahyang, orang kampung semua ambil video, rakam orang tengah sembahyang. Rakam tengah sembahyang. Sebab dia tak pernah tengok orang sembahyang. Biasa tengok dekat YouTube je orang sembahyang dekat Mekah. Asalnya orang Islam tapi dia tinggalkan amalan Islam. Dia orang rakam semua sekali. Rakam jemaah ni tengah sembahyang, hari pertama, kedua. Lepas tu dia orang sembahyang sama-sama. Ustaz-ustaz ni cerita mereka nikahkan orang umur 80 tahun. Ramai 80 keluarga yang telah jauh daripada Allah. Ni baru-baru 80 keluarga jauh daripada Allah, mula dekat kepada Allah SWT. Semua belajar mengucap kembali. Semua belajar kalimah semula. Belajar ucap kalimah. Belajar kenal Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini penting ni kita bergerak, berdakwah, bangunkan agama. Ada jemaah pergi ke US, dia buat dakwah sampai kat satu tempat, dia masuk satu kelab. Ada orang Arab ramai. Dia tujuan ni kita cari orang Islam, bangun ke orang Islam. Ada orang Arab, dia jumpa orang Arab ni, habis-habis cakap, orang Arab ni tak dengar sangat. Tiba-tiba habis dia cakap, berapa orang, pelacur ni ikut keluar pada pub tu. Dan lepas tu dia orang kata, kami nak masuk Islam. Satu orang telah jadi Islam. Tak lama dia telefon semula. Dia beri dia nangis-nangis. Perempuan tadi pelacur Yahudi. Daripada remaja dia jadi pelacur. Jadi apa dia buat? Dia telefon. Dia dah tinggal kerja tu, dia telefon ustaz tadi, jemaah yang bergerak ni telefon. Apa dia kata? Dia kata, dia nangis-nangis. Dia kata, kami buat dosa semula. Dia kata, dosa apa? Orang bayangkan mesti dia buat jahat balik, kerja haram balik. Rupa-rupanya masa dalam bas, dia tengah berjalan dalam bas, tiba-tiba ada orang tertarik baju dia. Baju ni tertarik, nampak lengan. Dia tanya, Allah maafkan saya ke tidak? Ternampak lengan dia. Kalau kita ada apa pada lengan? Nampak lengan macam ni, ternampak lengan. Orang yang hidup dia pun bukan suci dah, buat kerja maaf, pelacuran. Tapi dia tanya, Allah maafkan saya ke tidak? Saya tak boleh makan, saya tak boleh tidur. Dia beritahu pada anak-anak kita betapa manusia di seluruh dunia ni dahagakan agama. Cintakan, sayang pada agama. Jadi siapa nak beritahu dia? Kita semua, keluarga kita. Beritahu ke anak kita. Siapa nak pergi Amerika? Siapa nak pergi Rusia? Siapa nak pergi China? Siapa nak pergi Afrika? Siapa nak pergi Brazil? Siapa nak pergi seluruh dunia? Tanya anak-anak kita. Kemudian kelima, dalam keluarga ni setiap hari kena ada mesyuarat. Dalam keluarga kena ada apa? Mesyuarat. Hidupkan amalan taklim ni dengan sempurna, dan tuan-puan lihat bagaimana keluarga kita akan semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita berusaha diri kita, keluarga kita bawa dekat dengan Allah. Orang dulu sangat berusaha siang malam untuk bawa semua manusia dekat dengan Allah. Itu pertama. Dalam keluarga ni bawa 4 amalan. Pertama, wujudkan suasana dakwah. Dalam rumah wujudkan suasana dakwah. Suasana bercakap tentang kebesaran Allah SWT. Ajar keluarga cakap pasal Allah, cerita iman. Siapa beli baju ni, Safia, siapa beli baju?
Aunty, uncle bagi, pakcik bagi, paksu bagi. Baik tak? Siapa bagi? Allah bagi. Baik tak Allah? Bayi Allah. Macam tu tanya kat anak kita. Siapa bagi ni nak? Allah bagi. Baik tak Allah? Bayi Allah. Daripada kecil. Makan aiskrim, nenek bagi. Siapa bagi? Nenek bagi. Siapa beli? Nenek. Siapa bagi? Allah. Baik tak Allah? Bayi Allah. Anak takut hantu tengah malam. Kata, ayah hantu kat tingkap. Nampak hantu. Kita pun, ya Allah hantu. Dia beritahu kat anak kita, hantu tak ada kuasa. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa Allah. Ni mak pun takut hantu lagi. Ayah takut hantu. Takut pada Allah. Cuba tuan puan kata la ilaha illallah. Cuba sebut la ilaha illallah. Dapat pahala dah. Sebut satu la ilaha illallah, bergegar tiang aras. Tiang aras ni berhenti bila Allah ampunkan dosa. Kata Imam Ghazali, terangkan makna dan maksud dia. Terangkan maksud dia. Cuba sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Ajar anak kita, Allah bersama kita, tak ada apa yang mustahil. Dunia ini kacang gila. Ajar anak belajar. Yang besar cuma siapa? Allah SWT. Hantu jin setan tak ada kuasa. Yang kuasa siapa? Allah. Nampak hantu buat apa? Kejar dia, tangkap dia. Orang Islam tak boleh takut hantu. Haram takut hantu. Pada kecil ajar anak-anak, kenal Allah, takut pada Allah. Anak-anak sahabat takut Allah. Nabi sambil dukung anak, Nabi kata, ihfazillah, yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Daripada kecil Nabi kata kat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Bila dah berumur, Ibnu Abbas ni sahabat yang sangat besar. Mata dia buta kerana banyak menangis. Masa dia dah berumur, masa dekat Madinah, masa muda-muda kat Madinah, dia dengar orang sampai ke hadis Nabi, dia pergi tidur depan rumah orang tu. Badan dia berdebu. Orang tu kata, kamu kan ahli baik, patut kami jumpa kamu. Kamu ulama, kami jumpa kamu. Dia kata, tak. Saya dengar kamu sampaikan sesuatu daripada Nabi, saya nak dengar terus daripada mulut kamu. Budak yang dekat dengan Nabi, tapi cintakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang kat Nabi, cinta kat Nabi. Ibnu Mas'ud waktu kecil duduk dengan Nabi. Daripada kecil duduk dengan Nabi. Hari-hari duduk rumah Nabi SAW. Sampai Abu Musa kata, aku ingat Ibnu Mas'ud ni ahlul bait. Sebab dia boleh masuk rumah Nabi bila-bila masa pun. Setiasa masuk rumah Nabi. Dia dengan mak dia, khidmat untuk Nabi, bantal Nabi, wuduk Nabi. Tapi bila dia besar, semua ulama-ulama yang belajar tabi'in, yang belajar Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Ibnu Mas'ud setiap kali dia pernah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda secara terus dia badan menggeletar, muka dia pucat, air mata dia mengalir, dia jatuh ke tanah. Dia tak boleh nak cakap. Begitu sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nak cakap pun dia kata lebih kurang, kalau maksudnya lebih kurang maksud hadis, lebih kurang begini atau lebih atau kurang. Setiap kali dia mengajar, dia akan kata hadis ni dia hafal betul-betul, tak ada salah langsung perkataan, tapi dia kata Rasulullah SAW berkata begini, lebih kurang tak lebih atau kurang atau sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini orang yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita kenal Allah. Kedua yang saya kata, hidup amalan taklim dalam rumah tangga. Ketiga, wujudkan suasana ibadat dalam rumah. Suasana ibadat. Abdullah Rawaham radhiyallahu anhu setiap malam bangun tahajud nangis. Dia tengok isteri dia nangis. Dia kenapa nangis yang? Saya risau saya dengan abang lintas tiap-tiap sirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tidak. Tak tahu dapat lepas ke tak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam tu orang dulu risau. Untuk tu dalam fadilat sedekah dia ceritakan, di akhirat seorang ayah akan jumpa anak dia. Dia kata, nak ingat tak kat ayah? Dulu ayah begini. Hari ni ayah cuma nak satu zarah daripada satu pahala kamu. Kata anak dia, ayah dengan hidup ayah, saya dengan hidup saya. Mak kau akan jumpa anak, hari ni mak nak satu, kamu banyak, mak banyak tolong kamu, besarkan kamu. Hari ni mak nak satu zarah pada satu pahala kamu. Kata anak dia, mak dengan kehidupan mak, saya dengan kehidupan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW Nabi yang akhir. Belajar sayangi keluarga. Sayang keluarga, pegang tangan keluarga, rasa sayang, peluk keluarga. Cuba tuan-tuan pegang tengok sebelah. Cuba pegang. Siapa tak pegang dosa. Cuba pegang. Gusuk-gusuk sikit. Cuba cakap kali, saya sayang awak kerana Allah. Nabi SAW ada seorang sahabat Ruwai Ahmad, dia kata saya sayang dia tu. Nabi kata, kamu dah beritahu dia? Belum lagi. Kejar dia. Dia terus kejar saudara, saya sayang saudara kerana Allah. Laki itu kata, semoga kerana Allah kamu sayang saya. Semoga Allah tambah sayang pada kamu. Balik rumah kan kejar isteri. Kejar isteri. Dulu sayang dia sebab dia cantik, kita kejar dia. Sekarang kita kejar dia sebab kita kata, yang saya janji saya takkan lepaskan awak sampai kita sama-sama masuk syurga.
Ini orang saleh, ini orang hidup untuk Allah. Tapi kalau hidup tak Allah, bukan untuk Allah, isteri tak lawa, pemalas, teruk sikit dia tinggal. Sebab hidup dia bukan untuk Allah. Isteri pun sama, ada masalah sikit dengan suami dia, dia pun tinggal. Sebab dia hidup bukan untuk Allah. Orang hidup untuk Allah bukan macam tu. Orang hidup untuk Allah, dia ada pendirian. Dia sanggup mati dalam memperjuangkan agama. Ni orang hidup untuk Allah. Orang hidup untuk Allah, dia takkan biarkan anak-anak dia jauh daripada perintah Allah. Sayyidina Umar sibuk berdakwah. Malam-malam kejut keluarga bangun tahajud. Setiap malam kejut keluarga bangun tahajud. Tak penat ke dia? Dia tak pernah penat. Dia buat ni sebab dia cintakan Allah. Orang yang buat dengan cinta tak pernah penat. Orang bercinta tak penat. Tapi kita cuma bercinta 1-2 hari. Masa kita cinta, pegang, berkepit, berpeluk, takut terlepas. Tapi dulu orang cinta hidup untuk cinta Allah. Tak pernah lepas. Setiap malam kejut keluarga. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Setiap malam dia kejut keluarga, dia bangun solat. Setiap malam dia kejut keluarga bangun solat. Allahu akbar. Masa subuh dia jadi imam. Dia jadi imam dalam Hilyah, kata Abdullah bin Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang. Aku dengar bapa aku nangis dalam sembahyang. Anak-anak kita pernah dengar tak kita nangis dalam sembahyang? Anak-anak kita pernah dengar tak bapa dia menangis untuk umat ni? Pernah tak anak-anak kita dengar? Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, wujudkan suasana solat dalam rumah. Masuk waktu maghrib, beli kain kapan, balut TV. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah TV. Waktu ni semua lelaki pegang tangan anak lelaki bawa pergi masjid. Bapa bawa anak semua pergi masjid. Mak duduk atas sejadah, tutup TV semua sekali, duduk atas sejadah. Saya pesan diri saya dan tuan-puan sekalian, kita hidupkan amalan solat dekat rumah kita. Biar rumah kita ada suasana solat, ada suasana solat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita dalam keluarga ni juga kena banyak banyak hikmat. Saya ada sekali masa dekat airport, saya jumpa dengan satu orang, badan dia isyak kan? Isyak apa? 8:29. Nak azan ke kan? Ke belum lagi? Bunyi. Belum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita berusaha. Ada sekali saya jumpa kat airport, saya tanya dia macam mana nak jadi bisu. Dia bagi nasihat. Dia kata saya pernah tulis kat ni, ramai orang sebut nama dia kat Indonesia, dia terkenal. Dia ada madrasah 1000 pelajar. Saya tanya dia, bagi sikit nasihat. Dia kata saya selalu berdakwah. Masa dulu jahat, terkenal jahat. Tiba-tiba dia bertaubat, semenjak buat usaha dakwah dia jadi baik, dia berubah. Allah beri hidayat kat dia. Dia buka madrasah sangat besar. Tapi apa jadi? Anak-anak dia tak dengar nasihat dia. Dia tanya dengan seorang alim, apa nak buat? Alim tu kata, dia kata saya dah doa, saya dah nangis, tapi keluarga saya tak jadi baik. Kata orang alim tu, pernah hikmat dalam rumah tak? Pernah hikmat tak? Pernah tak hikmat dalam rumah? Basuh baju, basuh pinggan, pernah tak? Dia kata tak pernah. Kata orang alim tu hikmat. Dengan hikmat ni Allah buat datang kasih sayang dalam keluarga. Belum-belum berhikmat. Hikmat untuk isteri, hikmat untuk suami, hikmat untuk anak. Hikmat ni orang yang rendahkan diri dia, Allah tinggikan dia. Kita kadang malu nak angkat pinggan, malu nak buat. Tapi sebenarnya dengan tu cuci hati kita. Apa dia buat? Dia basuh baju keluarga dia, dia hikmat. Lepas tu malam-malam dia nangis. Dia kata lepas tu anak-anak dia semua berubah. Segala puji bagi Allah, anak dia mudah ikut dia bersama-sama berjuang di jalan Allah, belajar ilmu, pergi masjid, jaga solat berjemaah, bangun malam, kerana dia hikmat. Itu tuan-tuan sekalian, orang yang soleh banyak hikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat rajin dalam dunia. Allahu akbar, sangat rajin, sangat baik. Kata Aisyah, Nabi tak pernah memandang aku dalam keadaan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa tersenyum. Nabi saya tersenyum. Nabi macam kita ke? Banyak ketawa-ketawa tak? Nabi tengah tidur, kat tangan Nabi ada air mata. Malam-malam nangis berjam-jam. Tapi di setiap kali pandang isteri, Aisyah kata Rasulullah sentiasa tersenyum. Tak pernah dia pandang aku dalam keadaan wajah dia melainkan tersenyum. Nabi ni orang yang penuh kasih sayang, cinta pada keluarga. Hadis riwayat Ahmad, pernah Nabi balik rumah, dia pegang tangan Sayyidina Ali, Hasan, Husin. Saya balik rumah pegang tangan. Tuan-tuan kena banyak pegang tangan keluarga, sayangi keluarga. Pegang tangan sampai kat rumah, Nabi ambil Hasan, hadis riwayat Ahmad, Nabi letak Hasan paha kanan, Nabi ambil Husin, Nabi letak paha kiri. Nabi peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW peluk Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sayang keluarga saya sangat sayang keluarga saya. Sayangi mereka dan sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Itu tuan-tuan, belajar menyayangi keluarga, menyayangi anak-anak, sayang anak-anak kita. Tengok dia peluk tengah malam nangis tu dia. Doa, ya Allah, anak-anak saya jedai orang yang hidupkan agama. Boleh insyaAllah Azan
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita belajar berkasih sayang dalam keluarga, menghargai keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah siang malam. Bila Rasulullah sallallahu lahir, ayah beliau meninggal dunia. 6 tahun Allah ambil mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun Allah ambil datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang Nabi sayang dalam hidup ni tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ambil keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Islam sampai kepada kita. Masa Zainab hantar bekas suami dia, Zainab telah ditombak. Dia jatuh daripada unta dia, dikeguguran dan disakit sepanjang hidup, dan sampai beliau meninggal dunia. Zainab mati dalam hidupkan agama. Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan depan ramai orang. Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi 7 orang, 6 meninggal demi menghidupkan Islam. Itu tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi Nabi yang akan dihantar dalam dunia. Sebab tu Nabi punya keinginan ialah manusia beramai-ramai mengenal Allah sebagai Tuhan. Dalam dunia hari ini ada 7 bilion manusia. Ada 5 bilion orang bukan Islam. Dalam 2 bilion orang Islam, satu-satu taman kampung yang datang masjid, yang jaga solat lebih kurang 10-20% ya. 80% yang lain tak datang ke masjid ataupun yang tak solat jauh daripada Allah mungkin. Karena itu kita kena rasa sayang pada semua orang dalam dunia. Rasulullah SAW telah berdakwah siang malam, keluarga Nabi dikorbankan. Pernah Nabi SAW dia tidur rumah Ummu Haram, dia baru nak baring, dia jarang berehat. Dapat berehat sekali-sekala, berehat Kailullah, Nabi baring tidur kat Ummu Haram mak saudara dia, hujung Madinah, jauh sikit daripada orang. Nabi baru baring, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terduduk, kemudian dia senyum. Dia senyum. Beritahu kat anak kita, ni senyuman yang anak-anak kita kena tahu. Nak, ni senyuman Nabi kita. Ini yang menggembirakan hati Nabi kita. Nak, mak nak engkau tolong jadi orang yang buat Nabi tersenyum. Cakap kat anak kita, biar anak kita tahu kenapa Nabi tersenyum. Kalau orang terkenal, masyhur, artis-artis dalam dunia, orang tanya kenapa dia senyum, kenapa muka dia masam, kenapa muka dia sedih, sakit ke. Kalau Nabi SAW tersenyum dan menangis, pernah tanya tak kenapa Nabi tersenyum? Nabi kata, Ummu Haram, tadi saya tidur, saya nampak, saya termimpi, saya nampak jemaah orang Islam tengah menaiki bahtera. Mereka merentasi lautan, mereka duduk atas kerusi-kerusi mereka, seperti Raja Rom dan Parsi duduk atas singgah sana mereka. Mereka sedang Islamkan tempat pulau yang jauh. Nabi Ummu Haram kata, ya Rasulullah, saya nak bersama-sama dalam jemaah tu. Tengok wanita dulu, mereka pun ingin bersama-sama berjuang di jalan Allah. Dia kata kalau suami isteri dua-dua berjuang, dia macam 12 sayap. Sebab tu Nabi-Nabi yang isteri mereka tak bersama, Nuh AS mengikut dia sikit. Dia berjaya, tapi kejayaan dia sedikit. Dari segi orang mengikut dia. Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim AS, isteri dia ikut. Dua-dua isteri dia pejuang agama, lahir daripada keturunan ni Nabi-Nabi. Nabi SAW, isteri dia bersama-sama. Sebab tu penting kita bawa pasangan kita sama-sama dalam berjuang untuk agama. Jangan tinggalkan mereka seorang-seorang tanpa mereka ada fikir agama, tanpa bangun malam berjiwa agama, menangis untuk agama. Jangan biarkan dia kita hari dengan ceramah siang malam, tapi kita kat rumah dengan dia tak cakap pun agama, tak cerita pun pasal Nabi. Kita tidur sebantang tapi mimpi lain-lain. Tidur sebantang, mimpi lain-lain. Apa jadi? Nabi Ummu Haram kata, saya nak jadi salah seorang. Nabi kata, kamu salah seorang daripada mereka. Nabi tidur balik semula. Nabi baru baring, Nabi bangun, Nabi senyum lagi. Ini mimpi Nabi.
Ummu Haram tanya, kenapa saya nampak jemaah orang Islam yang lain naik bahtera dan Islamkan tempat yang jauh? Ummu Haram kata, doakan saya salah seorang daripada mereka. Kata Nabi, Ummu Haram, kamu cuma je dalam jemaah yang pertama. Apa jadi masa zaman Abu Bakar belum lagi, Umar, Osman, zaman Sayyidina Osman, Muawiyah bin Abu Sufyan minta pada Sayyidina Osman kebenaran, dan dia telah bawa satu bahtera yang besar, satu kapal yang besar, dan telah Islamkan tempat yang jauh sampai ke Cyprus. Dan Ummu Haram masa dalam perjalanan balik dia terjatuh dan dia meninggal dunia, mati syahid. Dia sakit kemudian meninggal dunia. Dan lepas tu jemaah yang lain dibentuk ke tempat lain. Dulu-dulu Islam ni tersebar di seluruh dunia. Zaman kita tak ada dah. Bahkan lebih mana tidak ada kesedihan melihat manusia mati tanpa agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita perlu berusaha sungguh-sungguh mengajak semua manusia datang pada Allah. Ada seorang sahabat nama dia A'la radhiyallahu anhu. A'la ni masa kecil-kecil, umur 9 tahun, dia tengok semua pegang tangan ayah dia. Dia seorang pergi masjid tak pegang tangan ayah. Tuan-tuan pergi masjid bawa anak, pegang tangan anak-anak lelaki, jangan pergi asing-asing kan. Kita memang seronok pergi seorang-seorang, senang balik singgah minum. Tapi anak-anak kita siapa nak bawa? Dia pergi masjid, dia balik. Memang mujahadah, tapi itulah iman. Dia bawa balik anak. Apa dia tengok dia seorang tak ada ayah. Sampai satu hari dia tanya, Umi, mana ayah saya? Kata umi dia, ayah kamu, dia tak cakap je, dia nangis, tak dapat cakap. Saya bawa itu pernah ceramah satu sekolah. Bila anak ni tanya kat mak dia pasal bapak dia, sama. Mak kan punya sayang kat ayah. Mak ni sayang ayah. Pengorbanan mak ni dahsyat. Dalam sebuah keluarga demam, mak demam, bapak demam, anak demam. Siapa lupakan demam dia? Mak lupakan demam. Saya sendiri kalau balik rumah demam, isteri bukan main lagi, bagi ubat, bagi ni. Anak demam pun mak dia layan anak dia. Tapi saya tanya tuan-puan, kalau mak kita demam, siapa layan dia? Kalau isteri kita demam, siapa layan dia? Ada orang dengar dia? Sebab tu Rasulullah SAW dengan isteri ni dia lebih kurang, dia tak kira sangat. Isteri dia tumpahkan makanan depan ramai orang, dia bertenang je. Dia kutip makanan dia makan, dia gantikan makanan yang lain. Dia tak marah. Aisyah marah Nabi, dia sampai kata, kamu tak adil, aku nak Abu Bakar jadi hakim. Nabi kata, panggil Abu Bakar jadi hakim. Nabi SAW dia layan isteri dia dengan baik. Dia sedar macam ni tugas wanita dalam rumah dia besar. Jadi apa jadi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai mana cerita tadi? Hilang dah tiba. A'la radhiyallahu anhu, dia tanya mak dia, dia tanya Rasulullah SAW. Sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mana ayah saya? Mana ayah saya? Kata A'la. Kata Nabi, wahai A'la, ayah kamu telah mati syahid di jalan Allah SWT. Dengar je ni, A'la terus menangis tapi gembira, bapak mati syahid. Dia pun jalan, seronok. Satu hari Nabi nak berdakwah, A'la nak ikut sekali. Nabi suruh tanya mak dia. Biasa kalau tuan-puan baca bawah 15 tahun, Nabi tak ambil bai'ah daripada siapa-siapa. Jadi apa jadi? A'la nak ikut, Nabi suruh tanya mak dia. Nabi tak bagi dalam kata lain. Sampai kat mak dia, kata, Umi, saya nak bersama-sama Nabi SAW. Mak dia terus nangis. Mak dia kata, dulu ayah kamu nak berdakwah macam tu juga. Islam tersebar dengan dakwah dan kasih sayang. Zaman Nabi lagi, Nabi hantar Khalid Al-Walid berdakwah ke Yaman 6 bulan. Tak ada orang ikut, hantar sahabat lain. Last sekali Sayyidina Ali pergi ke Yaman, tinggalkan isteri anak dia berdakwah ke Yaman. Dia telah Islam ke satu kampung. Islam di kampung tu, dia sampai dia bertemu ke kampung yang pertama kat Yaman masuk Islam. Dia tulis surat kepada Nabi SAW. Nabi baca surat dalam keadaan sangat gembira. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, A'la radhiyallahu anhu ikut mak dia kata, dulu bapak kamu pergi tak balik-balik, pedang yang balik cuma kuda dan pedang yang berdarah. Masa tu mak sedang mengandungkan kamu 3 bulan. Mak mengandungkan kamu 3 bulan. Mak tak kahwin lain, jaga kamu daripada dulu sampai hari ini. Tapi hari ini kamu nak berjuang untuk agama. Anak dia nangis, ingat mak dia tak bagi. Dulu-dulu budak-budak kecil ni semangat nak hidup ke agama. Kerana salah saya, salah kita. Anak-anak hari ini habiskan masa dengan sia-sia. Tadi bawa beberapa orang mak makcik-makcik kata anak dia isap dadah, bawa keluar isap dadah lagi. Banyak anak muda mati sebab dadah. Banyak anak muda mati kat jalan. Tenaga dia banyak tapi habis kat jalan. Banyak anak muda malam merdeka baru ni saya pergi ceramah tempat, sepanjang jalan jumpa motor banyak-banyak, 2-3 pagi tak tidur. Mereka ada tenaga yang banyak tapi telah disia-siakan kerana mereka tak tahu tujuan mereka dihantar dalam dunia. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa jadi? A'la minta izin daripada Nabi dan dia bersama minta izin pada mak dia. Mak dia kata, A'la, dia ingat mak dia tak bagi. Dia kata, A'la, sesungguhnya tak ada perkara lebih mahal daripada agama. A'la pun terus ikut Nabi SAW. Masa dalam perjalanan ada orang lembing Nabi, dia telah melompat tinggi-tinggi dan lembing tu kena kat jantung A'la radhiyallahu anhu. A'la jatuh kat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pegang A'la, Nabi kata, wahai anak kesayanganku. Nabi kata, wahai anakku, bagaimana keadaan kamu? Kata A'la, ya Rasulullah, sampaikan salam saya pada Umi,
beritahu pada Umi, saya dan ayah menanti dia dalam syurga. Maka Nabi balik, Umi Alak cari-cari anak dia. Cari-cari, tiba-tiba nampak Alak. Dan tiba-tiba nampak Rasulullah. Dia pegang kaki unta Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mana Alak? Nabi nangis, beritahu, wahai Umi Alak telah mati syahid di jalan Allah SWT. Dengar je ni, daripada dia tengah berdiri, dia pegang kaki unta, dia terlemah, dia terjatuh ke tanah, dan terus dia meninggal dunia. Agama sampai kepada kita dengan pengorbanan orang dulu-dulu. Agama tak dibawa oleh angin, oleh ombak, udara, tak. Agama dibawa oleh pengorbanan manusia. Kerana ada orang yang berkorban, berjuang, agama sampai kepada kita semua. Untuk tu giliran kita pula bergerak dan berjumpa manusia, mengajak pada Allah SWT, berjuang untuk agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sediakan keluarga kita. Bayangkan kalau setiap keluarga bergiling-giling menghantar jemaah ke seluruh dunia. Apa jadi dalam dunia ni? Agama akan hidup di seluruh dunia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita ada program ni. Siapa sedia ada tuan-tuan yang lelaki ni untuk berjuang di jalan Allah SWT. 29 hari bulan ni kita daripada Malaysia akan bentuk jemaah lebih daripada 80 jemaah ke seluruh dunia. Macam yang terlepas ada 100 lebih jemaah dihantar ke semua negara, ke US, ke seluruh dunia, Afrika sampai Brazil, sampai China, Korea. Siapa tuan-tuan sedia? Zaman Nabi SAW, Nabi selalu tanya begini, dan itu sahabat yang kecil-kecil akan jinjit kaki, ada yang lompat kaki mereka. Siapa tuan-tuan sedia untuk bagi nama keluar jalan Allah SWT 4 bulan di jalan Allah SWT? Masa ditentukan supaya kita boleh sama-sama beri masa untuk agama, waktu yang tertentu. Siapa sedia? Ada program bersama isteri 2 bulan, pergi jauh-jauh, bawa isteri belajar berjuang di jalan Allah, sambil kita membaiki iman amal kita dan baiki iman amal umat. Siapa sedia? Sekejap. Siapa sedia bagi nama? Haji yang pertama daripada masjid ni, ambil nama ni. Sunnah ambil nama ni. Ambil je nama. Siapa yang tulis nama? Sekejap boleh tuan, minta maaf sekejap. Siapa sedia untuk keluar jalan Allah SWT 4 bulan di jalan Allah? Dulu keluarga saya macam tu lah. Bapak saya lupa rumah saya ada pesta lah. Keluarga saya tak tahu apa jadi. Satu hari ada orang datang ziarah rumah saya. Dia datang ziarah cikgu. Dia cikgu saya juga. Kemudian dia ajak ayah saya ziarah. Alhamdulillah, kesan daripada usaha dakwah ni, saya gembira sebab bapa mak saya dapat kenal Allah, dapat jaga sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bersedia insya-Allah bagi masa untuk agama Allah SWT 4 bulan. Nak bentuk jemaah. Ada 80 jemaah daripada Kuala Lumpur ni. Siapa sedia? Tuan-tuan yang bersedia bolehlah bagi nama. Siapa sedia? Sebutnya nama. Semua takut nak berdiri. Siapa niat untuk keluar jalan Allah, angkat tangan tinggi-tinggi. Tak ada niat kan untuk hidup ke agama seluruh dunia? Tuan-tuan tak nak jadi orang yang bawa agama seluruh dunia, hidupkan Islam di seluruh dunia? Kalau bukan saya, siapa lagi? Siapa sedia insya-Allah 4 bulan? Bagi nama, berdiri. Semua tak boleh bagi nama ni, tak apa kan? 4 bulan. Bagi nama jalan Allah SWT. Bangun bagi nama. 4 bulan, 2 bulan bersama isteri. Ke jauh-jauh. Ada jemaah bawa isteri sampai ke airport Jepunnya dengan isteri. Sampai dia mendarat dekat airport, lebih kurang 7-8 orang perempuan daripada Jepun nampak orang di tengah semayang kat airport. Dia pakai purdah semua kan kat airport tu. Dia nampak dia masuk Islam kat Jepun. Yang ke Rusia tadi, yang Brazil tadi, 80 keluarga masuk Islam. 80 keluarga masuk Islam. Allah yang buat semua. Sebenarnya seorang pun kalau kita berjalan sepanjang hidup, seorang kita dapat bawa dia dekat dengan Allah tu pun dah mahal lah. Ramai orang baik-baik. Baru ni ada kita buat ziarah satu tempat. Jadi berziarah, ada orang tu dia menangis sebab tak pernah sembahyang, tak pernah kenal Allah. Jadi tuan-tuan berilah masa, bawa isteri berjuang di jalan Allah. Perempuan kan ajak-ajak, niat ajak suami sama-sama berjuang di jalan Allah SWT. Ada orang berjalan-jalan kan, jalan sana, jalan sini, tengok orang. Kita jangan tengok je, kita bawa agama yang dalam diri kita. Beritahu pada semua manusia dalam dunia betapa mahalnya bawa Islam ke seluruh dunia. Jadi tuan-tuan semuanya insya-Allah angkat tangan tinggi. Siapa niat? Tangan-tangan berdosa. Dia ketua ni kena taat, kita suruh yang haram. Jadi tuan-tuan semua niat boleh insya-Allah. Semoga Allah SWT terima kita semua. Tu haji tu seorang lagi dengan anak tu. Nama apa bang? Bagi nama keluar jalan Allah SWT. Memang bila kita berjuang ni, kita rasa pengorbanan susah payah, tapi dia sangat mahal harganya. Setelah susah-susah, kita rasalah harga dia. Jadi tuan-tuan, setiap apa yang kita buat ni, dia ada dalam Quran, hadis Nabi SAW, dalam hadis sahabat. Mudah-mudahan tidak Allah Ta'ala terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan sebab salah seorang daripada kita, tuan-tuan doakanlah 29 hari bulan ni ada jemaah akan dihantar ke seluruh dunia.
Di seluruh dunia daripada Malaysia ni, tak sangka kan semenjak beberapa tahun yang lepas daripada Malaysia ni telah dihantar ke seluruh dunia. Tuan tengok kat map tu, mana-mana negara alhamdulillah jemaah pada Malaysia telah sampai ke sana. Mungkin tak sampai berita kat tuan-puan, tapi semua sedang bergerak. Bukan suka-suka. Kalau suka tak ada orang nak pergi, bagi duduk rumah sedap, berumah selesa, tapi kerana Allah SWT demi menghidupkan agama. Mudah-mudahan salah seorang tuan-puan yang ikhlas, Allah terima kita doa sama-sama. Tuan-puan sini banyak berjuang bangunkan masjid Tahniah. Masjid ni masjid yang nombor 1 kat Selangor ni, mudah-mudahan kat Malaysia, yang hidup sibuk dengan makmur, majlis ilmu dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala terima kebaikan tuan-puan semua dan kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah Tuhan yang sangat sayang, ya Allah Tuhan yang sangat sayang kami, ya Allah terima kasih kerana beri Islam dalam hati kami semua. Ya Allah, kami bahagia sebab dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami sayang Islam. Ya Allah, terima kasih beri keluarga kami Islam. Ya Allah, kami tahu Kau sedang tengok kami. Tak ada siapa pernah sayang kami macam Kau sayang kami. Tapi ya Allah, hidup kami dah berlalu sekian lama, tapi kami belum cinta dan sayang kepada Kau seperti yang sepatutnya. Ya Allah, masuklah hati kami, hadiahkanlah kami semua dengan cinta dan sayang kepada Kau. Ya Allah, Tuhan sedang tengok kami. Kami mengadu kelemahan dan kedaifan kami dalam berdakwah ni kepada Kau. Kami adukan kelemahan dan kedaifan kami dalam berdakwah kepada Kau. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia, ada 5 bilion orang yang belum kenal Kau sebagai Tuhan. Salah kami ya Allah, tak sungguh-sungguh buat dakwah. Hari-hari kami tengok orang mati tanpa agama. Ya Allah, kami sedih, kami tak tahan tengok orang mati tanpa agama. Ya Allah, kami sedih tengok umat jauh daripada masjid dan amalan masjid. Ya Allah, kami sedih tengok dan keadaan umat jauh daripada agama. Anak-anak muda kami banyak yang sudah hancurkan hidup mereka dengan dosa dan maksiat. Banyak anak-anak muda mati sebab dadah, sebab dunia yang sedikit ni. Ya Allah, kami minta ampun. Kami bertaubat kepada Kau. Kami minta ampun. Salah kami tak sungguh-sungguh berusaha agama. Dan hari kami tengok orang-orang umat ni mati tanpa Islam. Ya Allah, ampun dosa kami semua. Ya Allah, ampun dosa kami semua. Kami bertaubat kepada Engkau atas masa-masa hidup kami yang berlalu dalam keadaan kami lalai dan meninggalkan tanggungjawab agama ini. Ya Allah, kerana pengorbanan Nabi SAW dan sahabat, Islam sampai kepada kami. Banyak orang baik-baik di luar sana yang mereka baik-baik, tak ada siapa jumpa mereka dan pujuk ajak mereka. Ya Allah, kami memohon kasih sayang Kau. Kami merayu, kami adukan kelemahan dan kenaifan kami pada Engkau. Wahai Allah, terima kasih kerana sayang kami. Tak ada siapa pernah sayang kami macam Kau sayang kami. Wahai Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, tolong pimpin kami, pegang kami. Jangan lepaskan kami ya Allah setiap saat kelipan mata kami. Jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri. Ya Allah, tolong terus pimpin kami setiap waktu, setiap saatlah hidup kami. Ya Allah, kami buat semua ni, kami cuma nak Kau maafkan kami. Ya Allah, daripada kecil Kau pilih kami untuk buat usaha agama yang mulia ni.
Ya Allah, kami banyak kelemahan kekurangan, Kau maafkan. Ya Allah, banyak kelemahan kekurangan, Kau maafkan. Ya Allah, kami takut dalam dunia orang panggil kami dengan panggilan yang baik-baik, tapi kami tak tahu nasib kami di sana. Ya Allah, kalau Kau redha dan gembira dengan kami, tak ada orang lebih bahagia daripada kami. Kami buat semua ni, kami cuma nak Kau sayang dan maafkan kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, banyak masjid-masjid masih mati, tak hidup dengan dakwah, dengan ta'lim, ibadat, khidmat. Wahai Allah, hidupkan masjid seluruh dunia amal masjid Nabi. Wahai Allah, hidupkan masjid seluruh dunia amal masjid Nabi. Wahai Allah, hidupkan masjid seluruh dunia amal masjid Nabi SAW. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, ampun dosa kami semua. Mak ayah yang sangat kami sayang, ampun dosa mereka ya Allah. Hadiahkan syurga Firdaus buat mak ayah yang kami sayangi. Kami sangat sayangkan isteri anak kami. Kau ampun dosa mereka. Maafkan kami kerana tak bimbing mereka dengan baik. Wahai Allah, maafkan kami kerana tak bimbing isteri anak kami dengan baik. Ampun dosa kami kerana tak beri masa untuk bimbing isteri anak kami. Ya Allah, ampun dosa kami kerana tak hidupkan amalan Quran dan hadis dalam rumah tangga kami. Ya Allah, kami bertaubat kepada Kau. Maafkan kami. Kami tak benar-benar bersungguh-sungguh hidupkan amalan agama dalam keluarga kami. Kami sangat sayangkan isteri kami, ampun dosa mereka. Hadiahkan mereka dengan syurga Firdaus-Mu. Wahai Allah, kalau kami mati dulu sebelum mereka, Kau peliharalah mereka untuk kami, supaya mereka terus menjaga agama dan hidupkan agama ini sampai bila-bila, supaya mereka bawa anak-anak terus berjuang untuk agama dan mereka tak patah balik jalan yang lain. Wahai Allah, kalau mereka dulu pergi dulu sebelum kami redha ke atas mereka, Kau maafkan mereka dan beri mereka syurga yang tinggi. Kami sayang anak-anak kami. Kau tahu betapa kami rindu dan sayangkan anak-anak kami. Betapa kami rindu dan sayang anak-anak kami. Ya Allah, Kau tahu betapa kami sayang dan rindukan anak-anak kami. Kau ampunlah dosa anak-anak kami. Ya Allah, ampunlah dosa anak-anak kami. Bimbinglah anak-anak kami. Jadikan mereka orang yang hidupkan agama ini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami orang-orang yang hidupkan agama ini. Ya Allah, banyak anak muda yang sedang hancurkan hidup mereka dosa dengan maksiat siang malam. Selamatkanlah anak-anak muda Islam kami. Ya Allah, selamatkanlah anak muda Islam kami. Ya Allah, kami semua rindukan Rasulullah SAW. Waktu ketika ni banyak orang yang sedang memberi salam depan makam Nabi, dan mereka sangat menyayangi, merindui Nabi. Kami semua juga merindui Nabi kami. Nabi kami siang malam berdakwah untuk kami semua demi Islam sampai kepada kami. Ya Allah, temukan mak ayah kami, temukan anak-anak kami, temukan kami semua dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, bantulah orang-orang yang sedang berdakwah di seluruh dunia, ulama-ulama dan pendakwah-pendakwah yang sedang bergerak di seluruh dunia. Kebantulah setiap langkah mereka jadi asbab hidayat untuk setiap manusia dalam dunia ini. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami, ampun dosa kami semua. Banyak alim ulama kami yang baik-baik telah tinggalkan kami. Wahai Allah yang masih hidup, Kau beri mereka kesihatan. Beri kesihatan pada semua alim ulama yang banyak bimbing kami. Ampun dosa mereka, pelihara isteri anak-anak mereka, cukupkan keperluan hidup mereka. Wahai Allah, kami benar-benar daif. Kami mengadu kepada Engkau. Ya Allah, tolonglah kami semua. Ya Allah, tolonglah kami semua. Ya Allah, pandang kami yang kasih sayang dan rahmat-Mu. Wahai Allah, bantu jemaah-jemaah yang bergerak di seluruh dunia su'alam. Bantu jemaah-jemaah yang sedang dibentuk. Mudahkanlah setiap urusan. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami. Banyak negara-negara Islam, anak-anak mati. Mereka sedang berlari mencari makanan dan mereka dibom dengan baju mereka yang buruk. Mereka telah mati dan dikebumikanlah satu kubur yang sama. Wahai Allah, ampunkan, selamatkanlah semua Islam yang miskin, yang susah, yang lapar di seluruh dunia. Sedang orang-orang Islam lapar, miskin di seluruh dunia. Kami dalam keadaan makan kenyang, tidur lena. Kau maafkanlah kami ya Allah. Wahai Allah, maafkanlah kami ya Allah. Wahai Allah, maafkanlah kami semua ya Allah. Bantulah semua Islam di seluruh dunia. Wahai Allah, campak kasih sayang di kalangan orang Islam. Ya Allah, jangan ada permusuhan, perselisihan kerana dunia sedikit ni. Kami malu dengan Nabi kami. Wahai Allah, dulu-dulu Islam ni berkasih sayang. Keluarga, suami isteri, mak ayah mentua, menantu, mereka sentiasa bersaling berkasih sayang. Tapi kami tak tahu sejak bila. Ya Allah, zaman ni orang Islam bermusuh sama sendiri. Suami isteri pun bermusuh sama sendiri. Wahai Allah, dulu-dulu orang yang ingin menjadi sebahagian keluarga orang Islam. Hari ini orang Islam bergaduh sama sendiri. Kami semua tak untung. Yang untung syaitan.
Dan yang rugi orang-orang mati tanpa iman. Wahai Allah, yang rugi kesian kami orang mati tanpa iman. Wahai Allah, adik-beradik kami, keluarga, pakcik-makcik kami yang belum Islam, biar hidayah itu datang pada Islam. Abang kakak kami yang belum Islam, biar hidayah itu datang pada Islam. Pakcik-makcik kami yang belum Islam, biar hidayah datang pada Islam. Ada anak-anak saudara kami yang belum Islam, biar hidayah itu datang pada Islam. Ya Allah, semua orang baik yang tak baik kami. Ya Allah, semua orang baik yang tak baik kami. Ya Allah, semua orang baik yang tak baik kami, Kau maafkanlah kami semua. Wahai Allah, apa yang Rasulullah SAW yang kami cintai sayangi, minta kebaikan untuk umat ni kami minta. Apa yang Rasulullah SAW minta jauhkan, kami tak jauhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.